Pihak Syed Saddiq Sheikh Abdul Rahman memberitahu Mahkamah Persekutuan Putrajaya pada Jumaat bahawa pertuduhan menyalahgunakan RM120,000 milik armada tidak boleh dikekalkan kerana wang itu milik ahli parlimen muar berkenaan, selain tiada bukti ia kepunyaan pihak lain. Peguam, Datuk Hisham Tepoh Teik yang mewakili Syed Saddiq selaku responden berkata, Hakim bicara di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sepatutnya menentukan sama ada wang itu milik responden atau tidak. Jika jawapannya ya, maka tiada sebarang penyelewengan atau pengeluaran wang secara tidak jujur boleh berlaku. Hakim Mahkamah Rayuan juga telah membuat keputusan yang tepat apabila mendapati bahawa wang itu sememangnya milik responden, katanya. Selain itu, peguam berkata, saksi sama memberitahu Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia bahawa responden terlebih dahulu membelanjakan wang sendiri dan kutipan itu dianggap sebagai bayaran balik. Justeru katanya, Mahkamah Rayuan mengambil tindakan tepat apabila menyimpulkan bahawa SP13 hanyalah pemegang amanah kepada RM120,000 berkenaan.